grosir ya? Yo. Dia kan beli barang kan? Dia kan lapau lah. Dia kan murah. Yo kini udah pilih lah, anan kada pilih. Banyak ndak ba sakati ndak ba deh. Udah banyak. Iya pilih saya lah, buat saya kemarin. Oh tuh. Ya. Capek ni santalnya tutup lah ngada. Lo masuk dalam karung aja ada main. Bang aku lama lah. Banyak kena balik. Panuh karung ni kok. Jadi je dia mau sahurnya. Aduh menggugah kenyak ke ni. Ikan dia banyak apa dia kamu orang ni. Dia bau sawu lah dia ni. Ni kayu mana? Bau sawu kan. Punya bau utang je, utang patah lo ni banyak deh. Kau tutup lah bau dia muliku ni apa? Kau pempek 92 je madahlah kata bayi dah kak. Nah, iga anak enggak selapan yang bayi nak. Dia pilih ni. Bau sawu kok. Dia nak taluk kan untuk ke 80 kalinya dah. Tapi dia nak kali, dia tua kali iyo nak. Dia pilih-pilih lah dia dah lo. You gak ragu lah dia cari dah step mah. Panuh lah meja dia dah lanjut mah dah. Dah tu punya tado mah. Apa kau bahas caro dia? Pelatak tu lah. Pacik saja tangan buat mari. Nak dia tak ada pelatak di rumah tu dia mau je itu ke. Tak bisa lah. Ada karung dia karung letak rumah. Kau Nak muat lah masih dia dulu. Nak ada sis kadang tu dah. Tak usah balik es dulu. dia nak banyak lah jual pek dia. Sudah aja balik coklat nak gulung-gulung es tu nak bisa nak ada sis kadang tu dia dah. Datang sini utuh kau deh. Minyak onda dan lo dan paretong ko tu minyak utuh dan lo dan paretong ko na. Acu lah itu orang dulu sadulu barang. Lah dah pilih sudah kalah. Alah di luar adulah di. Adalah di luar. Dan itu lo ada ya. Deh. Ko pempes ah ukuran ko L ko ya 92.000 cek mana bisa kurang-kurang model 90 aja petang lah. Enggak. Pempes. Hari. 92. Ko minyak nambah lah rago mah dari 22 naik jadi 28 setengah lah. Lah. Ini tak lah sinan. Ini enggak mahal-mahal nak ambil sado mah ko. Sabu lah kan kagak balik sado. Tidak mengalih ya. Ko iyalah kak. Enggak, kau tu enggak lah. Punya dia. Atu you lah. Untuk siapa? Ini kau ada orang balik pun lah. Jadi nak doa lagi. Wah. Kontrol lah tu. Dan kayu yo saya ditanya dah. Kalau tidak. Bareh ha. Ko 10,5 kilo barangnya mah dia nambah dah lagu mah. Okey. Aduh mah. Nak tu nang turun ya, nang kurang. Tidak ada dah. Kalau tahu dua petang ragu 10 kini 18. Buat tahu. Kak, tinggal masalah dalam karung saya nak. Karung kadus kah? Karung. Karung ya. Total sedosa. Oh, 5.200.000 dahnya lanjut dah 500.000 50 tiahnya.
Tu ada hutang dah nanti 3 tahun yang lalu mah. Tak kena dia dan tu. Atau jumlahnya saldonya 5.200.000. 5 juta? 2.000. Sana lain dia dan diskon. Wah. Tu apa ya nah? Oh, wang muku ya nah. Iku wang belakangnya aku kerja kau. Lah, dia kamu nggak ada. Deh. Itu ringan tadi. Ini mari. 2.000. Rasa. Dari lanjutnya 5.200.000. 2.000 nanya bayar. Tabara lamunnya ke bau hutang mereka. Jangan dan bulinya berlanjut ke kadai dan tadi kok maruginya. Aturan setengah jam le dan tutup ah. Melaki malam lah dan berkuliah mah. Malah dan caliannya lanjut le nah. Catatan lu nanya bawa na catatannya kan ya nah. Yo dan calia ara. Polisi ah. Bisa. Dari mana? Hah? Kau lanjut eh? Tak patah ni balik. Kau pulang? Memang balik lah kamare. Kita balik kemari ya. Enak perasaan dan mah. Ni biar lalu. Kalau bapak iya beko. Lại, quái gì sao? Kan nampak deh bang tu kacang isi dalam. Oh, cái kacang sini. Kita lupa. Lukman. Itu dah kosong. Mau Lukman merah nak ada dah. Kosong. Kalau kau pernah mahal. Kau nak kasasak ngok ni kah? Dia mahal tu mahal di siku itu nak beli mahal. Kau engkau beli mak kali. Mahal kali kan? Mahal tu. Tapi je sah. Nak cari busa lah. Kau kan cocok warna deh bang tu. Ya cok. Aduh panjang kemari tadi. Nah itu nak kalian cari tuan kabang nabang. Mana? Dia mau hutang kamari lanjut 5 juta. Astagfirullah. Alazim. 2.000 nya bayar kamarinya. Adanya pi menggali ada SD ni. Mungkin hanya nampak azab dari Tuhan tak kakak ada di situ tadi. Burung tangan si kau. Cina lah tahu be hati dia nak. Ni dah tahu. Wah, dia guna serampet sah. Ini mah yo ketu tipe orang tu. Lanjut di mau utang balik-balik sih. Bilu lah ni bayar hutang 3 tahun 4 tahun baru tadi bayar kirun dah hanya bayar 2.000 je betul. Tu lanjut kopi dah aku ambil sampai kini ya tu masih ada je dah. Tu nak malih ambil membasuh tu tisu dulu kalih tu. Yo kopi je dah. Kalau ini tak usah didangan sah. Ancak nak jalan-jalan proses sah. Tapi sekotak sah. Orang-orang hutang-hutang tu jadi anti ya, dia anti. Mana api-api tadi kosong. Tapi kakak aku tu kacak tu. Bayar kah? Ya. Dia kotak. Isu tu tak usah dangan-dangan. Jangan jalan je. Ikutlah cas catat dah. Boleh catat lah. Ya. 50 hampir ribu. Bermalu sah? Ada. Apa? Cik letaknya 50 hampir ribu. Berapa satu sah? Teman 6.500 hampir ribu. Masih di sana. Oh, kau yang sini sah. Ni kan dah semua panjol tu. Ni kan dia masuk nak tambah hutang sah deh. Pulang balik hutang tak pulang balik habis kita buat deh. Kemudian ikut tutup lah kemudian capek dia. Tak ada panjul, tak bangkalik sama je. Bangkrut dan yo bangkrut.